punca-punca suatu persamaan kuadratik adalah nilai-nilai X yang memuaskan persamaan itu. So basically punca-punca bagi sesuatu persamaan kuadratik adalah penyelesaian bagi persamaan kuadratik itu. Alright. Sebelum kita lihat cara untuk menentukan punca-punca bagi suatu persamaan kuadratik, kita lihat jenis penyelesaian. Terdapat 3 jenis penyelesaian yang mungkin. Yang pertama, dua punca nyata yang berbeza. So di mana graf fungsi kuadratik kamu memintas paksi X pada dua kedudukan. Okey, yang itu adalah jenis penyelesaian yang pertama. Jenis penyelesaian yang kedua adalah dua punca nyata yang sama, di mana graf fungsi kuadratik kamu bukan memintas tapi menyentuh paksi X pada satu kedudukan sahaja. Jadi nilai X1 dan X2 kamu adalah nilai yang sama. Dan penyelesaian yang ketiga ialah tiada punca nyata, di mana graf fungsi kuadratik kamu tidak akan menyentuh ataupun memintas paksi X. Alright? So itu adalah 3 penyelesaian yang mungkin bagi suatu persamaan kuadratik. Dan sekarang kita lihat kaedah menentukan punca suatu persamaan kuadratik. Ada 2 kaedah, iaitu kaedah pemfaktoran trinomial dan menggunakan kalkulator. Nah, menggunakan kalkulator ini model-model yang lain berbeza mempunyai cara yang berbeza. So yang itu kita tidak akan cover dalam video ini, dalam rakaman ini. Saya akan hanya cover pemfaktoran trinomial. Alright. So pemfaktoran trinomial kita akan gunakan gambar raja ini. Okey, gambar raja ini di mana kedudukan yang pertama di sini adalah bagi sebutan dengan kuasa yang tertinggi, okay, which will be X kuasa 2. So kita ambil contoh persamaan X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. So yang ini adalah X kuasa 2. Kedudukan kedua adalah nilai pemalar C, okay, nilai pemalar C, iaitu positif 6. Dan di sini di kesebelah kanan garisan itu, garisan pemisah itu adalah sebutan yang kedua, iaitu positif 5X. So the idea is, apakah dua nombor bila kita darab memberi kita positif 6, dan bila kita tambah ia memberi kita positif 5. Okey, memberi kita positif 5 tambah. Jadi garis pemisahan ini mempunyai maksud. Ke sebelah kanan operasi dia adalah tambah, ke sebelah kiri operasinya adalah darab. So apa maksud ni? Nah, untuk mendapatkan hasil darab X kuasa 2, maka di sini saya perlu dua nombor yang kalau saya darab akan mendapat X kuasa 2. Jadi X darab X, itu adalah maksud dia, operasi X darab X akan memberi saya X kuasa 2. Nah, untuk positif 6, apakah kombinasi? Jadi saya senaraikan faktor-faktor bagi positif 6. So untuk positif 6 adalah positif 1 dengan positif 6, negatif 1 dengan negatif 6, positif 2 dengan positif 3, negatif 2 dengan negatif 3. Semua ini akan memberi saya positif 6. Tapi yang mana saya akan pilih? Ingat tak? Apakah dua nombor yang saya darab akan memberi saya positif 6 dan apa yang saya tambah akan memberi saya positif 5? Jadi ini adalah kombinasi. Maka saya gantikan ataupun isikan kombinasi nombor tu kat sini. Jadi positif 2 darab positif 3 adalah positif 6. Sekarang kita darab silang. So X darab positif 2 adalah positif 2X. X darab positif 3 adalah positif 3X. So bila saya tambah, ingat ke sebelah kanan daripada garis ini adalah operasi tambah. So 2X tambah 3X adalah 5X. Maka semua ni dah complete. Now, jawapan dia ataupun faktor-faktor bagi persamaan kuadratik ini adalah X tambah 2 dan X tambah 3. Jadi kita tuliskannya dalam bentuk kurungan X tambah 2 dan X tambah 3.
Dan ini adalah penyelesaian. Jadi untuk mendapatkan nilai X1 dan X2, kita perlu cari nilai dia. X tambah 2 sama dengan sifar. So X sama dengan negatif 2. X tambah 3 sama dengan sifar. Jadi X sama dengan negatif 3. Now kenapa kita samakan dengan sifar? Kerana logik mengatakan kalau hasil darabnya adalah sifar, jadi salah satu daripada ungkapan ini mestilah sifar kan? Yes, that is your hukum pendarapan. Jadi saya andaikan X tambah 2 adalah sifar, jadi oleh itu saya persamakan X sama tambah 2. Kemudian saya katakan X tambah 3 pula adalah sifar. Jadi X tambah 3 adalah sifar. Kerana saya ada dua pilihan. Jadi ini adalah X2 negatif 3 dan X1 adalah negatif 2. Alright.